Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua, Ustaz? Alhamdulillah. Selepas ni dah third Syawal, ni hari ketiga kita berhari raya. Yang banyak rumah, Ustaz? Buat collection? Belum. Collection belum. Rumah dah. Ni Ustaz, budak-budak ni yang banyak buat collection. Because this year punya Hari Raya falls on Monday, on Sunday. Ini satu hari, Monday. Ya, Monday. So, Dah tengok Muiz ni waktu kalender. kerja. Mana ada time nak jalan-jalan. Tak ada. Macam kan tak kasi cuti. Kena kasi dia warning letter. But anyway, minggu lepas you were not around. Ada banyak perkara yang berlaku yang besar-besar yang kita terpaksa bersabar dengan orang yang duduk kat tempat tu minggu lepas. Jadi minggu ni kita akan continue daripada apa yang nasib baik juga dia tak ada hari ni. Sebab tu dia tak ada. Kalau tak, kali ni dia tak boleh tak payah sabar tau, Ustaz. Kalau dia ada juga kat sini, habis. Minggu lepas kita kena sabar masa-masa lagi. But anyway, kita dalam bab Maziarah. Mungkin kau tak tengok kan? Tengok. Dengar. Tengok tak? Dengar. Kita dengar. Tahu tak kita punya dia boleh tengok dan dengar. Please find out lebih. Penat lah. Saya tengok muka dia je penat. Dalam anyway, kita akan hari ini continue daripada bab yang kita bahaskan, Ustaz bahaskan minggu lepas tentang sambutan Hari Raya, sunat-sunat Hari Raya. Jadi for those yang miss last week, it's a good episode lah. Jadi kita dapat, walaupun dah Hari Raya lah kan, tapi it's something good to know. Banyak juga papasan yang Ustaz berikan. Jadi hari ini kita akan continue dengan adab-adab berziarah semasa Hari Raya. Jadi member tanya, kalau nak datang rumah dia, orang kata ni Hari Raya apa, patut rumah tu buka anytime dia datang. So perlu tak kita beritahu members kita yang kita nak datang tak? Ataupun ni Hari Raya, you should know what we are coming. Yang tu dia cakap kena cuba elaborate soalan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, rasanya mungkin tu soalan yang perlu untuk kita tahu penerangannya, kerana kita sedia maklum bahawasanya Hari Raya kita ni selalu ada adat kita saling menziarahilah. Walaupun kita kata sebenarnya ziarah-menziarah itu tak semestinya nak kena tunggu Hari Raya sebenarnya. Pasal hubungan silaturahim tu kita nak kena kekalkan, nak kena perkukuhkan lah. Selalu kadang-kadang bila kita sebut pasal silaturahim, normally menghubungkan silaturahim tu disebab kalau sudah ada retak. So selalu kalau kita baca hadis and so on, Nabi ada beritahu pasal berkenaan dengan kelebihan orang yang menyambungkan tali silaturahim itu bila mana berlakunya keretakan. Ada macam mungkin ada pergeseran, ada terguris hati. So we are the one who make the first step. Right? So that's where the reward comes in for those yang memulakan, yang initiate that. But untuk Hari Raya kita saling ziarah-menziarah itu tidak jadi satu masalah lah. Cuma berkenaan dengan ziarah-menziarahi Hari Raya ni, macam soalan tadi yang ditanya, perlu tak untuk kita beritahu tuan rumah tu, maka itu depend kepada keadaan atau rumah siapa yang kita pergi. For example, like kalau those yang tak tinggal sama dengan parent, right? Kalau nak pergi rumah parent sendiri, maka tu tak payah nak beritahu parent. Tanya telefon bapak, hari ni ada rumah tak? Sebenarnya siapa? Kan bapak jawab nanti suka bapak. So maknanya tu nak automatic. For example, maknanya bahasa kita dah by default. One is must go lah. Maknanya tu dah tak payah cakap lagi lah. Rumah mak bapak atau rumah in-law and so on. But other than that, family member macam adik-beradik, mungkin orang-orang yang kita rapat, and then
I think that benda ni perlu untuk kita beritahu pasal benda ni kait mengait dengan adab ziarah menziarah. Pasal kita sedia maklum, sebenarnya dalam Islam tu kita sedia maklum hari raya hanyalah hari raya pertama saja, which is 1 Syawal. Tapi sudah jadi masuk sebahagian daripada tradisinya puasa 30 hari, raya pun mesti 30 hari. Betul lah Ustaz. Hari raya sebenarnya Idul Fitri tu hari pertama Syawal saja. The rest tu semua bukan hari raya. Tapi kalau still nak menyambut, nak datang rumah pasal kebetulan sambut Syawal, tak mengapa, tak ada masalah. Cuma dia reality yang realnya hari raya di hari pertama saja. Maknanya itulah. So maknanya dalam kata lain, sunat hari raya pertama tu tak boleh postpone pergi Syawal kedua, ketiga and so on lah. Macam ada ni pergi rumah kayu start takbir atau apa tak ada jangan jangan Dia dah sunat lah. Dia hari raya pertama saja. So bila kita cakap pasal ziarah, menziarahi, of course kalau kita nak pergi menziarahi orang sama ada family member ataupun orang-orang luar, kita nak kena jaga adab. Walaupun rumah adik-adik, walaupun rumah sepupu kan, of course paling the first basic step kita kena beritahu. Dan of course bila kita beritahu nak datang, bukan sekadar kita nak datang, tapi kita beritahu juga pukul berapa nak datang. Jangan bilang pukul 8.30 pagi tapi pukul 12 malam baru sampai. Ini jalan raya bukan hantu raya. Jangan, hari raya. Pasal apa? Kalau dia bilang 8.30, orang akan assume main pukul 10.30 sampai pukul 11 pagi sampai. So kalau dia dah kalau masa-masa tunggu, tidur bangun, tak sampai. Pukul 12 baru ketuk pintu. Netflix berapa episod dah tengok? Dah habis. Dah habis lah, satu season pun dah habis. So kalau ada jenis orang datang raya macam ni, my suggestion jangan buka pintu. Gurau saja. Macam mana kat plan nak buat macam gitu? Gurau saja. Mak, nampak banyak mak. Okey, Rambut tu. Bukan amplifier buangan bau laut. So kadang-kadang ada orang tak faham. Dia kau, saya nak datang nanti malam. Saya nak datang nanti. So dia tak bilang pukul berapa. It can be 9.30, it can be lagi 1 jam, it can be lagi 12 jam baru sampai. Tapi kita dalam dalam suasana hari raya ni, kita nak suasana yang keriangan, suasana happy mood. Jangan nanti tamu datang kita macam gini. Makanan kita begini. Dah malas suasana. Bawa sini dah. Jam tu rosak ke tak rosak You know, that's the first one. So kita nak datang. And then kalau happen to be, kita dah bilang, umpamanya kita datang, kita dah bilang daripada pukul 8.30 kita nak datang pukul 11 pagi lah, for example. Dan kita pun sampai. Tiba-tiba kita sampai, dia tak buka pintu. Kita ketuk, maximum allowance dalam Islam ketuk cuma 3 kali saja. Including dengan doorbell lah maknanya. So kita ketuk, mungkin tak dengar kuat kunci doorbell dia kalau ada. Kalau agak-agak tak dengar, mungkin dia punya sound rosak, dia boleh tumbuk sikit. Assalamualaikum, tak dengar. Okay. Dan kita repeat lagi, tunggu sekejap kan. Tak ada respon juga, kita ketuk lagi, beri salam lagi. Dan nombor 3 pun tak ada respon, maknanya kita kena beredar. Kau kita jangan stay kat situ 1 jam. Tak mentang-mentang rumah anak kat koridor Ustaz. Dia umpil-umpil nak pergi sliding window semua Ustaz. Tengok pintu. Call. Tapi dia tak tengok bunyi. Memang pernah off. Bunyi orang jalan tu tak buka-buka. So we have to respect. We have to respect tuan rumah tu. Mungkin dia waktu tu dia nak bilang yang dia tak nak terima tamu, mungkin ada something happen. For example, mungkin kita call dia tengah happy mood. Tiba-tiba laki bini gaduh, for example. It can happen to any time. Kangkung tak tahu pelancan. Mungkin juga. Nasi lemak lupa kat santan, for example. Apa dia. Itu berat lah. Nasi lemak tak tahu santan. Betul. Kuitat lupa letak nanas. Itu memang jadi gaduh. Okey, Ustaz. Baik pakai potato chip original flavor. Original flavor. Jangan ingatkan lah Ustaz. Kenangan tu masih, dia punya luka masih ada lagi Ustaz. Okey, silakan Ustaz. So, that's the maximum allowance. 3 kali beri salam. Kalau tak buka sudah.
Dia tak payah macam, oi, tak payah. Dia Kan dah telefon tadi. Tak ada. Oi, kamu kat luar ni. Kucing ni. Buat Kalau masa tak nak nak buka pun cakap lah. slipper ada. Cek slipper. Hendak bawa pintu. So tak payah. Jangan buat kerja tu. Pasal aircon masih rasa sejuk. So jangan buat. Whatever the reason dia nak buka, dia tak nak buka, itu up to him. Kita kena hormat lah. Kena hormat, yes. So, in case kalau let's say sampai, dia tak buka, that's it. So, kalau kita dah sampai dan kita diterima sebagai tetamu, pun ada perkara-perkara yang kita harus jaga. Pertama, jangan komen apa-apa kat rumah tu. Jangan komen. Kadang-kadang, orang sibuk hari raya, ada benda-benda yang dia terlepas pandang nak lap. For example, right? Mungkin dia lupa nak terlepas pandang nak lap TV. So dia buka TV. So kita tengok TV, atas tu boleh nampak ada snow kat atas. Boleh nampak ada snow. Mungkin itu dia punya cara untuk cantikkan rumah kan. Maybe. Tapi kalau secara Bobo. mungkin itu serunding lah. So kalau let's say kita nampak, kita jangan komen. Biar mungkin dia terlepas pandang, mungkin dia terlupa, or mungkin dia terlalu sibuk and so on. So bekas pasal benda ni, as usual kita tahu, kita nak create suasana keriangan. So we are not supposed to macam comment on everything. Right? Some people, dorang mulut tak beli insurans. So suka nak komen. So bila hidangkan lontong, dia kata lontong ni keras tak cukup rebus So tadi kau rumah tu. Asal cair sangat banyak air ke? Ni bubur kan? Asal cair sangat dia melodi. Asal Baik, buat sup. Sama dia. Itulah tadi terajak agaknya kan. Kita mungkin rasa tak ada apa-apa, tapi mungkin kali keempat, kali lima dia pun berang. Kau ni datang, aku dah jemput, dah kasi kau makan, aku tahan beli ayam goreng semua kerbu. Kau kasi komen je. Nanti dah collect. Nanti dah jadi apa, dah jadi suasana raya apa pula kan, dia bergaduh pula kat situ. So, try to refrain from comment on anything. Kadang-kadang mungkin tak pasal lauk, tapi dia tengok langsir dia pula. Ini langsir tahun lepas tak payah. Memang obviously langsir tahun lepas pun tak payah. Dia snow, tak ada manfaat pun kita nak bagi komen. Tak ada apa-apa pun. Kita nak bilang dia punya TV dia berapa, bukan kita datang tetamu tu kita nak lapkan. Kita tengok, kita komen je. Aku memang tengah tunggu kalau saya duit tukar langsir. Itu aku jawab kan. Tapi tak belikan tak tukar lah. Kadang-kadang dia tiba-tiba dia buka aircon, dia matikan kipas. So dia kipas dia berhenti, dia tengok atas kau. Ini putih ke? Pasal kita tak nampak. Bila berhenti je kita nampak. So kita kena diam. Jangan komen. Pasal apa, kita nak kena jaga hati tuan rumah tu. Itu pertama. Yang kedua, mengelakkan berbual perkara yang tidak bermanfaat. Gurau-gurau, merapatkan hubungan silaturahim tu dianjurkan. Right? Kadang-kadang ada tuan rumah, dia tengok macam dull, so dia buka, for example, family game, for example. Teka-teki, just to hype, some vibe of hari raya. So, jangan pergi berbual, tahun ni ada miss tak tarawih? Jangan, tak payah tanya. Saya tak pernah miss. Hari solid. Kamu tak nak rasa lagi. Solid. Jauh bulan sekali. Tak payah. Tu perkara yang tak penting. Ini tak salah saya. Dia miss. Apa ni awak miss? Buat siapa miss lah? Jangan. Sekali tu. Ada orang ada spesies macam itu. Dia suka macam dia rasa dia dah bagus. Dia rasa dia komplek tu kira dapat award besar daripada presiden. Kalau orang tak tahu tak boleh. Mesti nak kena orang tahu. Kalau orang habis kata Quran tak? Saya ketam separuh je. Mana kata separuh tu ketam. Saya kata dah 4 kali, awak separuh je. Ini something yang tak relevan langsung nak cakap tentang hari raya. At least we can talk about macam how's the Ramadan this year. I mean like rasa cepat masa berlalu, at the end of hampir-hampir Ramadan, that's masuk last 10 days, so hujan kan. Hujan terus kan. Tapi at the start of satu puasa, kita punya maghrib pun 7.21, sekarang dah 7.18, so on lah bila dah raya tu kan. So Ustaz boleh ingat boleh ingat exactly apa terjadi pada 19 hari bulan yang 19 Ramadan tu betul lah. So dia semalam. Dia baru semalam. Tak puas Ramadan lah. Oh ya. So
something yang kira bermanfaat lah macam itu. Rather than macam and worst case scenario start to macam to backbiting orang. Kau dah pergi rumah si Fulan tu? Belum. Oh, kau jangan pergi. Dia kasih kau kuih je. Kering tekak kau. Air putih. Selamat. Habis kita punya amalan Ramadan sia-sia je. Penat puasa 30 hari, 29 hari. Lawan nafsu and so on. And then kita just burn. Even like that because of kita punya foul during hari raya and so on. Foul? Penalty lah. Oh, ini red card dah. Kau dah mengumpat red card sih. So these are among those things yang kena jaga. Number 2. Number 3, kita jangan take our time so long kat rumah tersebut. Kalau rumah tu bukan orang yang kita dapat lah, maknanya kalau rumah bapak tu tak apalah. Masa kadang-kadang tuan rumah tu dia expect macam okay, kita tamu datang for example pukul 11, mungkin 2 jam lah selalunya, top selalunya 2 jam. Maybe kalau pukul 11, maknanya pukul 1 lepas Zuhur baru balik. Gitu lah. Tapi kalau lepas Zuhur, kau ada Netflix tak? Bukan dah bilang. Kau rumah ni kadang-kadang dia nak keluar, tapi tak ada segan nak bilang. Tapi tetamu ni, dia tak faham bahasa masalahnya. Dah tetamu pula macam jumpa setahun sekali, you know. Tapi macam maknanya tak close lah, tak close. So maknanya tak close, so macam you have your limitation lah. So kadang-kadang bila kita sampai, so kita just kalau dapat cepat lagi bagus lah. Maknanya kita try to make it jangan menyusahkan. Kadang-kadang dia tengok lama, dia pun dah resah. Kadang-kadang dia sakit kepala tapi tak nak bilang. Tapi because of you tu nak layan tetamu, dia layan. Tapi kita pula yang jadi tetamu tak faham bahasa. Bukan kita lah. This particular person tu, Members tu, dia jadi tetamu tu tak faham bahasa kan. Dia dah angkat umpamanya dia sediakan lontong, dia dah angkat tinggal semua, dia dah cuci semua. Kita masih duduk lagi sambung lagi makan kuih. Lepas tu bila kita tak ada kopi-kopi. Espresso double shot ada. Terbinis tu. Kata entrepreneur besar. And on top of the worst case lagi, dia suruh kat sini, dia ambil botol kuih tu, dia pegang seorang. Kalau potato chip, kita buka sandiwara dia kerak tadi aku vacuum senang relax je, hancur-hancurkan gini-gini lah. Aduh, dia mama ni baju baru ni gini lagi kan. Siap kau bila game boleh sampai kan. So tu perkara yang kita nak kena jaga lah. Walaupun kita rasa benda tu benda yang normal, tapi actually menjaga adab sebagai tetamu ni is actually universal untuk semua orang pihak lah. Tapi kalau rumah apa sini tu memang normal itu tak, not as tetamu lah so-called kan. Itu memang consider as rumah juga kan, rumah family sendiri. So ni perkara yang adab yang kita kena jaga lah. Kita datang tu kita call and state kita punya time, state kita punya time. And bila kita sampai tu jangan kita komen, jangan kita komen. And bila kita berbual tu jangan berbual yang tak relevan atau tak benefit. Dan yang keempat, jangan kita take our own time kat sana lah. So supaya tak memberatkan kepada tuan rumah tu sendiri. Apa Zat? Yang kalau kita dengar radio kalau dalam bulan Ramadan kemarin tu, dalam bulan raya ni, one of the common topic yang akan dikeluarkan oleh DJ not only hari raya tau, Chinese New Year baik, hari-hari perayaan lain lah, dia akan suruh ingatkan kita jangan tanya benda perkara tau. Bila kau nak kahwin, bila kau dah kahwin lamanya, dia tak ada nak. Ni soalan yang bila macam kau nak kahwin, aku nak cucu dah. Ni soalan yang macam it can hurt perasaan tuan rumah tu. Maybe dia nak kasih keluarkan double shot espresso, dia terus macam kena shot. Betul. Jadi bagus juga ni, I think. Tapi actually kalau ada orang tanya soalan tu, tak apa, biarkan tanya. Lepas tu tanya bila kau nak mati. Dalam perang Kau marah tanya. Tapi tak kau nak cucu, tak kau nak kahwin. Betul. Bila kau nak sakit. Mulut kau tu tak magic apa. Betul lah. So we have to be careful of the question that we ask. Kita pun dah cakap juga, Cik Abdul Razak ada menyediakan bikin majlis tahlil untuk kematian kau pun boleh kalau tak kan. Yang mana betul kan, boleh kasih nama. Ya Zat, silakan. Apa Zat? And then so when kita cakap pasal menziarahi hari raya ni, selalu kita kaitkan dengan bermaaf-maafan.
Bermaaf-maafan ni actually, to be frank, actually supposedly before kita start Ramadan. At the end of bulan Syaban tu, kita bermaaf-maafan sebelum kita masuk bulan Ramadan, supaya kita punya amalan-amalan ni tak kena reject due to kita ada kesalahan dengan orang. Tetapi kalau kita nak bermaaf-maafan pada pagi hari raya, pada hari Syawal ke berapa ke, maka tak jadi satu masalah, bukan satu kesalahan lah maknanya. Dan bermaaf-maafan ni bukan nak kena tunggu hari raya baru minta maaf. Tak tunggu hari raya tak minta maaf. Kena kalau meninggal tunggu hari raya tak minta maaf lah. Kan? So kadang-kadang ada orang tak boleh nanti hari raya aku minta maaf. Tak boleh. Itu benda minta maaf ni dia bukan nak kena tunggu hari raya. Cuma kalau dah jadi kebiasaan, maknanya maybe time hari raya tu mengulangi bermaaf-maafan lah. Tapi nak clear the air tu nak kena before kita Ramadan actually. Itu lebih better because kita tak nak, because of kita ada shortfall of macam ada disagreement, kita ada because of ada pergifiran dengan certain people, and then kita tak minta maaf, then amalan kita just burn like that, short sendiri kan. Mana kita buat tarawih, kita puasa, kita tilawah, ada darul semua. Yang member tu khatam 4 kali semua tak habis. 4 kali khatam. So that's why the importance of maaf-maafan tu is before Ramadan. Anyway, but kalau kita nak bermaaf-maafan dengan kita punya orang yang kita ziarah tu, maka itu perkara yang baik. Maksudnya maafan ni dia tak ada waktu yang tertentu lah. Cuma better tu before kita nak start ibadah and so on. So back to just now. So kalau kita choose untuk bermaaf-maafan during this Syawal punya season, Hari Raya punya season, punya festive season. So kita bila bermaaf-maafan tu, make sure kita maaf tu kira serius lah. Ikhlas. Betul-betul minta maaf. Tak payah semua kesalahan. Nanti tak habis-habis. Nanti sampai Syawal tahun depan dia masih Bebek tengah riang, yang keriangan dia. Betul kau buat? Kau tadi. Kau dia cakap gini ya. Kau yang share tu lah sebenarnya. Kau akan balik kuih aku. So after that boleh kau check lah. Boleh balik bawa tak ada. Tadi kau makan lontong. Isi. Boys dah keluar. Ini kan. Ini sekedar lah pun. Ini pasal kena buat kerja. So kita tahu kalau let's say bila kita reveal everything, it's gonna cause a lot more damage kan. So we just have a serious minta maaf. And then it will be sufficient lah. Yeah, okay. But that's why no need to macam kata, okay, kosong kita nak balik, kosong that's not a proper term lah. I mean like, Macam badminton lah. macam kita main bola gitu Bola pula. Macam bola ni. kosong Kosong. nak perata ke apa. So when it comes to we choose to lakukan maaf-maafan tu during hari raya punya time, we do it properly. We do it properly. Sincerely, properly lah. We don't need to go into detail, tapi kita do it proper lah. Dan orang yang sedang tu sincerely maafkan lah segala-galanya. Jangan bertanya pula, ada ke kau fikir apa-apa? Apa lah? Contoh, kita cakap. Kalau tak, aku tak makan. Baik kau cakap semua. Kalau tak, aku tak nak maafkan. Insan orang. Bekerja pula. Orang tu please tengok bab ni ni bab ni. Jangan kita tanya pula. Tak tahu nanti tuan rumah jadi pelukik pula. Buat kan. Invoice yang dah standby kami ni. Nanti keluar invoice pula. Hari email sampai. So bermaaf-maafan. Okay, I think kita dah cover quite a lot dalam adab-adab menziarahi dalam bulan Syawal ini. Jadi I think I think we are okay lah. It's impossible for us to cover everything. Yeah. Tapi I think Ustaz dah berjaya cover lah perkara-perkara yang quite normal. Quite common yang kita akan selalu jumpa, dan the basic is, the common mistake juga macam time. Kadang-kadang kita kena faham macam tadi brother kali kita cakap, hari raya tahun ni hari Isnin, kita kerja Selasa, Rabu. Jadi kita also look at the timing. Correct. Jangan nak pukul 12.30 baru nak start pergi daripada Bedok, telefon kayu yang kat Jurong. Okay, kayu aku on the way tau, pergi rumah kau. Okay, alright, kau kat mana? Aku kat Tampines. Serius lah. Kalau kau don't mind aku singlet kain okey lah. Yeah, so I think those are the things kita kena berhati-hati. Walaupun I think there are some people tau Ustaz yang anda dengar macam they don't mind.
dia akan declare openly. Ingat hari raya, rumah aku pukul 3 pagi pun kau boleh datang, tapi tak belum tentu aku buka pintu. Ada orang boleh. dia ada declare macam itu. Yang ada orang pula yang nak datang ni, dia pula take assumption, ini hari raya pun tak payahlah, pukul berapa boleh pergi, orang mesti understand. So alhamdulillah Ustaz dah berikan penjelasan. Tahu Wak Imam, apa pun kita kena jaga kita punya adab daripada ziarah, apa nak cakap, apa nak buat, waktu ketuk sampai jangan lebih 3 kali walaupun bel. Kadang-kadang bel dia sekat 5 minit pun. Dia kali tekan 5 minit baru habis dia punya bel. So Lagu raya. untuk lagu raya 3. 15 minit kalau. Kan jadi 80. so jadi kita dah cover semua ada adab tu, mudah-mudahan yang menonton dan mendengar dah dapat menerima nasihat-nasihat daripada Al-Fadhil Ustaz kita hari ini. Dan kalau tidak ada Ustaz ada apa nak? Anyway, selamat hari raya daripada kita bertiga. Maaf saya dan batin. Kelas pula keluar. Bukan kita bertiga lah, yang lagi satu yang selalu duduk sini. Kita Kita ada berwakil. coming soon, ada orang baru. Kita berwakilkan. So stay tune. Kita akan mendengarkan daripada orang baru ni. Ya. InsyaAllah next week. InsyaAllah. Tapi dia bukan baru join kita. Dia dah join kita daripada bulan lepas dah. Tapi Dia training. baru dalam podcast. Yes, baru. Baru depan kamera. Sebulan tu dia training. Dia belakang kamera pun Angkat dah weight banyak. semua. Angkat weight. Weight semua. Kalau untung. Baik, dengan itu kita dah sampai ke penghujung podcast kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.